Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kumpulan kami telah memilih tajuk peningkatan amalan komunikasi dalaman di Jabatan Pengangkutan Jalan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai tugasan kumpulan. Jabatan Pengangkutan Jalan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur merupakan sebuah agensi barisan hadapan sektor awam yang berperanan penting dalam pengurusan, pengawal sediaan dan penguatkuasaan sistem pengangkutan jalan di Malaysia. Kami telah menemui Pegawai Perhubungan Korporat JPJ Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang bertindak sebagai Pegawai Komunikasi Jabatan bagi mengetahui lebih mendalam tentang masalah komunikasi yang berlaku di JPJ Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kelemahan yang kedua yang dikenal pasti adalah ketidakselarasan mesej antara jabatan. Contoh yang boleh saya maklumkan di sini adalah pengeluaran SOP, di mana penyampaian SOP itu kepada JPJ negeri-negeri itu tidak serentak. Maksudnya ada yang dapat dulu, ada yang dapat kemudian. Sebenarnya pihak JPJ Kuala Lumpur telah mengenal pasti beberapa kelemahan. Antaranya adalah komunikasi sahala. Komunikasi sahala ni di mana pegawai pertengahan seperti saya lah, pengurusan pertengahan, menerima maklumat daripada pihak atasan untuk saya sampaikan kepada peringkat bawahan. Dan kemudian daripada peringkat bawahan kepada peringkat atasan, di mana kami ni adalah level pertengahan lah. Kami kena memahami apa yang arahan daripada pihak atasan untuk disampaikan kepada bawahan. Sepanjang kami berada di sana, beliau telah menjelaskan kepada kami antara usaha-usaha yang dijalankan bagi mengatasi masalah komunikasi yang timbul. Cadangan yang saya cadangkan di sini yang pihak JPJ dapati yang paling bersesuaian adalah kita adakan sesi dialog terbuka ataupun yang kita panggil town hall jabatan kecil, di mana salah satunya adalah table talk yang dihostkan oleh Jabatan Integriti. Tetapi table talk ni biasanya kami dapat dalam sama ada setahun sekali atau setahun dua kali. Itu pun berdasarkan kepada permohonan bahagian masing-masing lah. So kalau boleh kita minta supaya table talk ni diadakan kerap, ataupun sekiranya ada apa-apa masalah masa tu pihak-pihak bahagian memerlukan table talk, kita boleh adakan terus. Kumpulan kami mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Jabatan Pengangkutan Jalan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, terutama bahagian komunikasi korporat kerana telah memberi kerjasama yang sangat baik sepanjang temu bual dijalankan.